Okey, next soalan nombor 3. Rajah 3 menunjukkan pemerhatian apabila larutan natrium hidroksida 0.01 mol ditambahkan kepada larutan kuprum 2 sulfat. Okey, ini bukan tindak balas. Ini adalah ujian pengesahan. Sebab apa ujian pengesahan? Ini adalah alkali. Alkali hanya ada tindak balas dengan asid dalam peneutralan. Dia tak ada tindak balas dengan garam macam ni. So, benda ni adalah dalam bab garam. Ujian pengesahan kation yang menggunakan NaOH. Okay. So, bila dia kata dia titiskan NaOH ke dalam kuprum 2 sulfat, mendakan biru terbentuk. So, mendakan biru mengesahkan kehadiran Cu2+. Okay. So, kita tengok soalan. Apakah formula bagi kuprum 2 sulfat? Okey, ni senang je lah. CuSO4. Okey. Namakan anion yang wujud dalam mendakan biru. So, bila letak NaOH, ada mendakan biru. Maksudnya ada kehadiran Cu2+. Tapi dia nak nama. So, bila nak nama, kena mengeja lah. Anion kuprum 2. Anion kuprum 2. Okey. Alright, lepas tu tentukan nilai pH bagi larutan natrium hidroksida. Alright, natrium hidroksida adalah alkali. So, kepekatan dia bagi tadi adalah 0.01. Betul tak? Betul tak? Okay, betul. 0.01. So, bila kita masuk dalam formula, kita bukan dapat pH. Kita akan dapat pOH dulu. pOH sama dengan negatif log kepekatan anion hidroksida. Sebab larutan yang kita ada ni adalah alkali. So, bila kita masuk dalam formula, pOH sama dengan negatif log 0.01. Tekan kalkulator, kita akan dapat 2. Okay, cuba tekan kalkulator nanti kita akan dapat 2. Okay, lepas tu, dia kata dia nak pH. Barulah kita masukkan dalam formula pH campur pOH equal to 14. So, pH campur 2 sama dengan 14. So, pH sama dengan 12. 14 tolak dengan 2. Okey? Kat sini lah yang kita selalu macam, kita dah tahu kepekatan, kita terus masuk je dalam pH. Tapi kita kena ingat, pH ni bila dia bagi asid, kita boleh direct masuk. Masalahnya sekarang ni dia bagi kita alkali. So, ini nilai untuk kira pOH dulu. So, hati-hati kat situ. Okay, next. Apakah yang akan berlaku kepada nilai pH jika kepekatan anion hidroksida dalam larutan natrium hidroksida ditingkatkan? Okey, sekarang ni dia nak kaitkan kepekatan dengan nilai pH. Kita ingat je faktor ribbon. Okey, faktor ribbon. Alright. 7 neutral lah. Okey. 0 hingga 6 ni milik asid. Kemudian 8 hingga 14 ni milik alkali. Okey. So, ruang dekat sebelah 7 ni, cikgu boleh lukis sikit je ion hidrogen. Tapi ruang dekat tepi ribbon ni, cikgu boleh lukis banyak hidrogen. So, itu menunjukkan bahawa semakin tinggi kepekatan ion hidrogen, semakin rendah nilai pH. Sebab kat sini nilai pH ada 1, ada 2 kan. Berbanding kat sini, semakin rendah kepekatan ion hidrogen, semakin tinggi nilai pH. Kita tulis semakin tinggi kepekatan ion hidrogen, semakin rendah nilai pH. Okay. Tapi sebelah sana, ini adalah alkali. Bila alkali tentang OH minus. Okay, so apa yang kita nampak? Bila kepekatan hidroksida rendah, nilai pH rendah. Bila kepekatan hidroksida tinggi, nilai pH pun tinggi. So, semakin tinggi kepekatan ion hidroksida, semakin tinggi nilai pH. So, itulah perkaitan dia. So, apa yang nak jawab soalan balik? Apakah yang berlaku pada nilai pH? Kalau kepekatan ditingkatkan, so nilai pH semakin tinggi. Nilai pH semakin
tinggi. Macam tu. Okey, boleh? Settle? Alright.